So guys, we arrived at KLIA 2 and we want go to Jakarta, right? Jakarta CGK. So yuk kita ke Jakarta. Let's go. Hai, terima kasih. Kok bisa awak ke mana, Pak? Kok bisa ya kita tiba di Jakarta? Kok bisa ya? So kita dah keluar daripada airport Jakarta ni. Kita naik Pak Supir kawan-kawan. So maybe kita akan pergi jalan bandar. Bandar dulu. Bukan bandar, bandara. Kita akan ke bandara. So kita dah selesai makan di bandara. Kampung apa nama dia? Kampung kecil. Okey tak makan dia? Makan sedap sini. Makan sedap. Kalau datang sini makan ayam apa tadi? Ayam panggang dengan ayam cabai hijau. Cabai hijau. Jamin bol lepas tu. Ni kita nak jalan-jalan dulu. Gini Indomaret. Kita kat dalam Indomaret ni nak tengok apa dia. Tadi aku dah nampak ada satu yang macam menarik. Kopi kenangan Arabica blend. Lalu tapi tengok harga juga. Harga sini pun ada yang murah, ada yang lebih kurang dekat Malaysia je. Apa dah, tengoklah macam mana. Tapi aku beli ni pun sebab nak pecah duit je. Duit besar-besar sebab botol duit kan. So cari air. Lepas tu tak ada apa dah kot. Okay dah. Ciao. Sekarang kita ada dekat mall yang ada dekat Indonesia ni. Katanya macam mall dekat apa? Nama mall ni Grand Indonesia. Aku tak pastilah. So kita jalan-jalan je. Kira mall ni mall paling besar dekat Indonesia. So katanya mall paling besar. Kita tengoklah apa ada dalam ni. Cari perfume ke? Kau boleh perfume sini ya? Perfume ada kedai makan. Yelah, kau nak cari perfume tu kat sini lah. Ada store dekat sini lah. So katanya perfume pula murah-murah sini kan. So kita jalan je lah tengok. Dah kalau budak sukan masuk mall cari apa? Cari kasut pusat. Usah-usah je kan. Cari apa bang? Cari apa? Ya, aku nak cari Letak barang ni aku tak tahu lah. Tapi ini lah barang ni. Memang datang sini nak beli ni lah. Memang jalan-jalan tengok ni. Oh ya. Terus ni barang. Jangan spoken aku. Siap dah suka aku. Nelen. Hey, datang ni cari apa? Andi lah. Kamel tu. 300 macam tu kan? 7 kopi. Apa seluar ni RM50? Tak design. Design ni. Leher pun terbaik. Susah. Kenapa? Boleh. Kata ini. So sekarang kita berada di mall satu lagi lah. Mall lain pula.
dekat berhadapan dengan Universitas Katolik Indonesia Ahmad Jaya. Tapi universiti dia tak tahu nak kata macam ni rupanya universiti dekat Indonesia kan. Tapi tak tahulah tempat lain macam mana kan. Let's go. So benda yang aku cari-cari telah berjumpa, iaitu Chikuro. Jadi kita try rasa dia macam ni. Orang kata sedap. So bila dah jumpa ni wajiblah beli, betul lah kan. Cari apa nak? Cari apa? Tak apa. Sekarang ni ramai-ramai dah teracun. Miro, tengok Miro. Kau beli apa? Let's go. Let's go. Tengok, kau beli? Hai dia. Macam yang teracun. Aku pun beli. Sampai 2. Benda baru macam YSL lah. YSL harga 6,700. Benda ni sekata lebih. Aku nak je. Macam ni mana caw mah? Sekarang ni kita tahu pula dekat mall mana pula di Segar ni. Mana tadi buat vlog ke apa? Vlog lah. Aku dah ready, dah tidur. Kawan-kawan beli perfume lagi. Ada yang beli handbag. Alright. Beli lagi perfume. Tambah lagi perfume satu lagi. Alhamdulillah. Berapa jam perjalanan 4 jam Tahu tidur sial. Woi, 4 jam perjalanan daripada Jakarta ke Bandung. Woi, kepal buntut. Weh. So sekarang kita ada dekat Gacoan. Gacoan. Makan lo. Lepas makan kita balik hotel, tidur. Weh, penat siap. Macam mana pisang? Everything is clear. Gitu. Engkau dah tidur sedap-sedap. Kan? Oi. Semua kelaparan siap. Semua dah ke mulut. Sekarang kita pergi makan dulu. Lepas makan, balik hotel, tidur. Sambung perjalanan kita esok pula. Sedap weh. Sedap tak? Sedap bro. Oh. Tak menyesal. Memang best. Ni nama dia Mi Gacoan. Ni dah order satu, jadi kita order lagi satu. Pedas tu. Gacut. Fly. Rasa On the way naik ke atas dengan suhu dekat bawah ni 13 darjah Celsius. So masing-masing dah beli glove dan dah beli mask. Ada yang beli baju baru. ni baju baru. Belakang pun ada baju baru juga. So belakang kita tengok dekat atas pula cuba. Kita dah sampai. Kena hiking pula. Let's go. Dah makan Maggi pedas tadi. Hiking pula. Akhirnya Saya kentut tadi betul-betul tak boleh tu sial. Kau bangang. Let's go. Kau pernah aku? ha?
Mi macam mana Mi? Ada okey tak? Naik. Ada satu kawan kita hampir bola Zo. Tapi disebabkan tekad dan ilmu yang sangat tinggi demi ambil gambar. Salah. Disebabkan tekad dan konten. Dan kena tekan dari belakang. Go. Kalau tidak dia dah bol. Siapa tu? Nia Lipan. Berapa 05? Lah bro. Anak muda. Sekali. Mulakan simpanan emas mulai sekarang dengan public goal. Mantap cuy. Jalan terus. Nak simpan dengan siapa? Simpan dengan Nazhan public goal. Nazhan Fauzi goal. Nazan Fauzi in the vibe. Nazhan Fauzi dia buat. Untuk Nurin Syazlina. Alamak. Ha. Lema. Untuk Nurin Syazlina, saya berada di Kawah Putih. Sampai ke awet pun networking kacau. Buat Syazlina, saya Nazan daripada Public Goal. Saya ada kredit opet. Tapi kau opet pun opet. Apa nama mak dia? Opot. Copot bodoh. Nama copot lagi. Mencopet. Nama mak dia Airport. Bapak tu pula. Aku tadi rasa mesti dah cukup lawak. Rakam anak tu. Nanda. So kita orang dah turun. Lepak-lepak lu, ambil angin, ambil gambar lagi kat bawah. Sebab view kat sini lawa. Fik, kata-kata untuk anak kau ni. Kepada anak aku yang nama Ali. Ni abah nak pesan sikit ni. Kalau pergi Indon jangan nakal-nakal. Kawan dengan yang baik-baik je. Yang mana luncur. Meh, anak kau meh. Lupa nak pesan untuk anak perempuan aku. Kepada anak Afiq. Anak kau. Kepada anak Afiq. Apa ke mas setan? Apa nama perempuan? Apa ke mas setan? Alisha. Untuk anak kau. Aku nak tahu nama Untuk anak aku bakal anak aku lah. Kalau ada rezeki lah. Kalau ada rezeki, jangan nakal-nakal, jadi orang yang baik. Jangan balas orang buat jahat, kita buat baik saja. Selamat bercuti. Untuk anak kau, anak kau. Anak aku InsyaAllah jangan nakal-nakal nanti. Kalau pergi Jakarta, Bandung hari keempat, make sure duduk rumah-rumah dia. Kawan dengan anak aku tau. Ni special. Untuk anak kau ni macam mana? Satu, jangan kawan dengan budak barwah. Kawan dengan budak baik-baik je. Anak aku kalau hiking dengan pancit dah. Bapak engkau ni kan, baru naik sekejap dah penat. Macam mana kan? Untuk anak aku pula nanti kan, kalau ada rezeki lah kan, jalanlah, berantaulah ke serata dunia kan. Enjoy lah, tengoklah keindahan alam. Okay, tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang tadi kita kat atas, kita turun kat bawah pula, Kawah Putih. Kadang-kadang kita kat atas. So sekarang kita turun ke bawah. Jangan lupa apa? simpan emas Dengan Nazhan Fauzi. So pendaftaran secara percuma. So sekarang tadi kita kat atas. So dah nampak dah kat bawah dia macam mana. Kita turun dekat bawah, kita tengok dia punya, ni orang kata dia punya, kita tak duduk sini lama-lama sebab bau, apa kata, bau sulfur dia tu kuat sangat.
So kita turun bawah ambil gambar, lepas tu kita naik atas lah. Tahan deh, bau sampai pedih. Datang sini nak kena pakai mask ni. So selesai makan di kedai rumah makan Pawong Kang Bima kan, Pawong Kang Bima. Makan memang best. Ayam penyet dia, sambal dia memang syahdu. Murah pun murah. So puas hati yang makan. Jadi kalau korang yang mana yang datang sini, boleh datang makan dekat sini. Betul tak Birul? Betul tu, sedap tu, berminyak mulut bos. Oh, minyak mulut syahdu. So sekarang kita berada di Jambatan Gantung. Jambatan Gantung, tak silap saya, ni Jambatan Gantung yang paling panjang lah kan. Oh, perangai. Oh, jauh kan. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. So sekarang berada di atas Jambatan Gantung. Tadi dekat awal-awal tadi tu dia tak rasa goyang sangat. Bila dah tengah-tengah ni, apa dia punya goyang tu, memang goyang gila kan. So saya dah kat depan lah. Sekejap lagi saya nampak ada kolam panas kat situ. Kita mandi kolam panas kot. Saya tak mandilah, rendam kaki je. So lepas tu aku nampak ada satu lagi macam kabel car agak lah. Kau nak tengok? Tunggu je. Alright. Anwar. Okey Anwar. Siapa yang pegang ni? Weh, ada kolam air panas weh bawah tu. Weh, sumpah gayat tadi yang ni. Yang ni sumpah aku gayat je. Weh, sumpah aku tak nak tengok bodoh. Gayat babi. Sumpah gayat bodoh. Sumpah gayat. Akhirnya sekarang nak gini Mel? Gini Mel? Kekari kerja. Sekali dia. Ini umum dah. Ini ayat anak Pak Azad ni. Ani balik lek. Sutari ni. Pasal dia gambar seorang kan. Tiki. Pasu. Pum, gambar seorang. Pum. Tiki. Itu kompok FYP siap. Gentle. Nasri.
rasa dia punya bahang, air panas dia tu. Syamil tak nak naik. Masuk Telegram. Batman lagi. Kantong. Berasap berasap patut. Tengok ni. Gelegak weh. Pergi rendam kaki lah. Besok dah buka. Rendam kaki tu. Tiki. Letaklah dua kaki. Tak bagi dia adapt dulu. Jalan-jalan. Kalau semalam Kau ada babiku. Kiri kanan. Kiri kanan. Putar jari. Kiri kanan kiri. panas. Tu maknanya kaki kau bau taik ke tu tak? Anjing kau anjing. Panas babi. Tiki taka. Terima kasih ya Mbak bagi rehat. InsyaAllah boleh dapat. Rehat lagi. Minum air lagi. Tu order air lagi. Ini 88 sodok. Sekarang kita nak main go-kart. Air dah tabrak sagar. Kalau siapa yang last ada apa-apa kena buat tak? Maksud Mana fikir? Siapa paling last lah? Kita fikir, Maknanya kepala dulu. lumba tadi tu kan? Mana fikir? tak ada. Tak ada? Dia kalau buat salah je kena. Kalau buat salah kan? Lepas tu menang pun tak dapat apa lah. Tak dapat. Bapak bosan lah. Menang pukul kau mamai. Oh, hari ni kita akan jadi Gojek. Jangan tarik, tolak ke depan. Kalau nak break tarik ah. Nah, break tarik. Ni kena maju cepat ni. Antara tu. Okey, Gojek? Ada okey? Okey. Let's go. Gambar dulu. Tangan ke atas semua. Tepi ah. Abang Gojek. Biasa tak laju tu. Weh, tolong tolak. Tak bergerak Dia tak bergerak Dia kena tolak ke depan lah? Ha? Yang depan dia Viral Aku break Aku mundur break Aku break Real fighter One hand man
One hand man bro. Kau tingkap je bodoh. Kongsi hantu. Yang ni nak. Apa barang ni? Jauh lagi nak lagi. Yang tadi baru. Nak yang ni. Ramai baru. Yang belakang. Ada yang tadi bodoh. Ini. Hantu. So sekarang kita berada di kedai kain batik yang bukan ready made lah. Tapi kita jalan lagi. Ni memang kawasan yang untuk shopping shopping murmur. Abang kan banyak nih, nanti kunci-kunci saja. Nanti kalau totalnya berapa atau 10 helai dalam atau 20 helai nanti ada free juga. Abang kunci-kunci saja. Karena abang banyak nih. Oh, misalkan abang ambil berapa? 10. Makan ayam jerebu. Macam biasa kalau nak share dulu. Dah kita kejap ni, kita lari kejap. So sekarang kita tengok barang-barang apa yang kita boleh beli. Dah ni fasa-fasa membeli belahan yang kata. So let's go. Bias tau. Apa ni? Ni pun tak tahu mana baju tu. Dia stop yang tadi dia ambil kat video.
Siapa habis? 10 juta. 20 juta. Buat rumah macam kat sini. Akhirnya semua dah membeli belah. Semua dah membeli belah. Semua dah habis duit masing-masing. So kita pergi dekat van balik. Tak tahu lagi apa plan lepas ni. Ikut je lah. Hari pun dah malam. Kita ke mana Noah? Kat street boy. Street boy. Ya, Nak buat apa sini Noah? cari makan boy. Cari makan boh. Kelaparan sia. Sambil-sambil mencari makan dengan angin yang sejuk. Let's go. Kat dia sang. Kita sekarang dekat Food Street lah. Makan apa yang best sang? Makan apa yang best, kita akan cari. Tengoklah apa yang best. Tengoklah apa yang best. Bergantung on your Kau nak cari apa? Aku nak cari apa? Ha. Let's go. Kita rata bebek ini mana. Dah ada list belum nak cari makan apa? Belum tu tahu nak makan apa dah siang. Tak tahu nak makan apa. No? Tak ada list juga? Tak ada list. Nak tidur. Aku cari bakso lah, bakso. Cari bakso.